Tahu ni akan mati begitu sahaja dengan kes viral ni. Kau janganlah fikir macam tu. Tajuk ronda-ronda ni semua dah tahu tau. Kau pun banyak pengikut. Pengikut Tega lagi. Tegar bendanya dengan diorang sekali troll aku kat blog tu. Kau ni sensitif sangat lah. Diorang tu gurau-gurau senda je, gurau manja. Bob, blog ni periuk nasi aku tau. Tempat aku cari makan. Aku tak sangka betul lah dia sanggup tabur pasir dalam perut nasi aku. Airin, kau nak aku buat apa? Sekarang juga aku serang kat page dia. Kau nak aku tulis apa? Kau cakap. Tak payahlah. Aku malas lah main game macam ni. Lagipun kalau nak ikutkan, berapa kerat sangatlah followers dia kalau nak bandingkan followers aku. Dah setengah hari kita berperang dekat internet, Beb. Tapi tak ada apa yang mendatangkan hasil. Manalah pergi kan doktor cinta ni, senyap pula. Aku geram betul lah. Aku rasa kita salah taktik ni. Kita kena ubah tau strategi kita balik. Kita ada strategi ke? Alah, ada ke tak ada ke, kita adakan lah. Okey, apa sebab utama kita mulakan perang komen ni? Sebab kita nak reaksi Samdol tu dan kita nak dia balas kita. Betul? Jadi, kita kena tarik perhatian si Samdol ni, bukan minion dia. Ya, tapi aku geram Beb dengan minion dia tu. Ya Allah, diorang pula emo lebih. Aku rasa nak pancung je kepala diorang semua tau. Tapi tak berkesan kan? Sebab itulah kita kena tukar taktik kita. Habis tu, nak kita buat apa? Bodek dia pula ke? Malas lah. Tak, macam ni. Kita jumpa dia depan-depan, kita ambil gambar dia, lepas tu kita rakam dia, lepas tu kita viralkan lah. Mana dia boleh lari dah lepas tu? I love that idea. Tapi, aku rasa dia nak kejumpa kita ni. Macam yang aku cakap tadi lah. Kita nak jumpa dia, mula-mula kita kena macam hantar email, komen ke, puji-puji dia. Macam dia ni blogger yang paling tersohor lah kat dunia ni. Lepas tu, bila dia dah suka, kita jumpa dia, kita ambil lah gambar video semua. Sekarang aku tak nak buat apa. Aku takkan biarkan cerita kau ni mati macam tu je. Sebab dalam masa beberapa jam je lagi, cerita pasal kau bawa ketiak mak kau ni akan mati macam tu je. Baguslah. Nak buat apa panjang-panjangkan lagi? Tajul, cerita ni dia banyak sisi tau. Ada sisi gelap, sisi terang, negatif, positif. Jadi diorang ni hanya pandang pada sudut negatif. Apa kata kalau kita hidangkan diorang dengan apa yang sisi positif? Macam mana? Ada sisi positif ke cerita ni? Aku nak tanya kau berapa ramai orang muda yang macam kau ni hormat mak dia? Yalah, aku pun tak tahu berapa ramai kan. Tapi sekarang ni aku tengok budak muda sekarang lebih mengagungkan awek daripada mak sendiri. Apa kata kita twist sikit sebab memandangkan kau ni dah jadi idola diorang. Kita hidangkan diorang dengan sisi positif. Daripada diorang agungkan awek diorang, daripada baik diorang agungkan mak diorang. Kan? Yang bela diorang daripada kecil sampai besar. Macam mana? Lagipun aku rasa kan, duduk bawah ketiak mak ni tak adalah tu mana pun. Cuma acem sikit lah. Tapi tak betul apa kau cakap tu. Cuma sekarang ni aku tak boleh nak tulis sendiri sebab kalau aku tulis sendiri orang akan ingat aku nak cover line. Habis tu kau nak siapa tulis? Airin? Jangan, jahanam. Memang taklah. Kita kena cari orang yang netizen-netizen ni hormat. Macam Datuk Awi ke. Awi Wings? Yelah, dia bikers. Dia popular. Orang hormat. Dia kalau cakap mesti netizen percaya. Senang netizen nak ni ikut. Tapi itulah masalah sekarang ni, aku tak ada kontak dia. Kau ada? Ustaz ada lah. Okey, macam ni. Kau telefon mana-mana kawan kau yang ustaz tu. Aku setkan date dengan mak kau. Apa pasal? Yelah, alang-alang nak kasih viral, kasih gempak terus. Okey, macam ni. Ni rancangannya. Janganlah resah pesanan ayah anda, dan jika cinta dipaksa
Surat cinta aku dah siap. Serius lah? Aku baca lah, aku nak dengar. Wahai Doktor Cinta, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Melati dan saya adalah peminat nombor 1 Doktor Cinta sejak dari awal Doktor Cinta menampilkan diri di blog Tolong Aku Doktor Cinta. Saya adalah seorang wartawan dari majalah Juwita. Saya teringin sangat nak jumpa dan temu ramah Doktor Cinta untuk dipaparkan ke dalam majalah kami. Oh, kau pakai taktik temu ramah lah ni. Okey, aku pakai taktik lain. Kau dengar Hai Doktor Cinta, nama saya Nina, kekasih awak dari masa depan. Saya tahu awak belum kenal saya lagi, tapi kalau awak nak tahu, pada bulan Mac tahun 2020 nanti, kita akan berjumpa dan jatuh cinta. Selepas itu, kita akan berkahwin dan ada seorang anak perempuan dan tragedi besar akan menyusul selepas itu. Saya tahu awak mungkin keliru dengan apa yang saya beritahu awak sekarang ni, tapi hakikatnya pada bulan Julai tahun 2030 awak akan tahu yang saya sebenarnya seorang wanita yang mampu merentas masa. So, saya perlu jumpa awak secepat mungkin untuk menghalang tragedi yang akan melanda kita pada Oktober 2031. Weh, aku tahulah kau ni tak betul. Tapi takkanlah nak tulis macam tu. Hey, okey apa? Aku sebenarnya memang sengaja nak buatkan dia pening, lepas tu tertanya-tanya, lepas tu barulah mesti dia akan jumpa aku. Kan? Yelah, takkanlah aku tak nak jumpa dengan orang yang mengaku dia ada masa depan dengan kau nanti. Sekurang-kurangnya tengoklah muka dia macam mana. Okay, maybe. Tapi macam mana kalau dia perempuan? Selama ni kita ingat Doktor Cinta tu lelaki. Kalau perempuan macam mana? Oh, kacau lah. Dulu. Tajud, kenapa Tajud bawa Mama datang makan kat sini? Saja jalan-jalan, minum kopi, makan-makan. Mama kan suka makan kat sini. Selalu kat sini Mama ada apa yang Mama punya favourite tu? Ha, yelah. Mama pernah makan dekat sini kan? Ya. Pergi ambil menu. Okey. Sekejap. Jadi kau rasa macam mana? Kau rasa aku patut hantar email ni ke tak? Kita ni 50-50 tau. Mungkin dia lelaki, mungkin dia perempuan, mungkin dia muda, mungkin dia tua. Tapi kan, hati aku ni kuat tau mengatakan yang dia ni seorang lelaki. Ialah sebab aku tengoklah juga page dia. Aku tengok cara dia cakap dengan orang awam. Cara dia cakap tu, kalau dia seorang perempuan mestilah berlapis kan macam kita. Tapi ni tak tau. Dia bercakap main lepas je. Tu yang aku yakin dia ni seorang lelaki. Dalam hal ni kan, kita tak kenal dia tau. Yelah, kalau dia diri depan kita pun, kita mana tahu tu dia. Betul tak? Jadi, kita hantar je lah. Kita tengoklah siapa yang kena. Betul juga tu kan. Faiz hantar email lah. Kenapa? Dia cakap apa? Aduh, dia ni... Dia tulis macam ni buat aku rasa serba salah lah, Hana. Dia kata apa? Kau ni Nita, kau kena kuat lah. Tak boleh, babe. Aku tak boleh lah biarkan dia terluka macam ni. Hati dia tu lembut, tau tak? Hati lembut? Robot macam dia pun hati lembut ke? Aku ingatkan robot ni tak ada perasaan. Babe, habis tu, selama ni sia-sialah kita berperang dengan cyber troopers Doktor Cinta tu. Kalau kau senang-senang je termakan dengan Faiz tu. Aku geram betul lah dengan kau ni. Mana aku tak faham lah. Agaknya awak memang dah menyampahkan tengok muka saya. Macam pandang sampah masyarakat je. Tak berguna langsung. Tak menyusahkan orang je. Awak ni boleh tak payah nak over sangat? Tapi dah sampai ke tahap macam tu kan. Awak, saya nak awak faham, okey? Kalau awak nak saya jadi seperti lelaki yang awak nak tu, agaknya dah lama ke saya buat macam tu. Tapi saya tak boleh, sayang. Saya dah cuba dah. Macam mana saya nak puaskan hati awak kalau hati saya sendiri tak puas?
Awak, saya nak awak jadi normal. Kerja elok. Awak tak nak ada masa depan dengan saya ke? Memanglah saya nak masa depan dengan awak, sayang. Kalau kita cakap pasal masa depan ni, saya cuma nampak satu benda je. Saya nampak awak. Kau tak siap lagi ke? Tak pergi kerja? Malas lah. Boleh tak? Aku nak duduk rumah je, tak ke mana-mana sampai bila-bila. Boleh? Boleh. Kau kena jadi hantu dulu. Sekarang ni kau manusia, so hidup cara manusia, Alah, nak kena hadap muka dia pula. Dah lah dia kutuk aku minggu lepas. Hadap je lah. Melainkan kalau kau sanggup hilang kerja dan nak cari kerja baru. Ni semua pasal doktor cinta tau. Kalau kita tak komen dekat dia, dia tak bagi kita cadang macam ni, semua ni takkan jadilah. Ish, geram betul lah dengan dia ni. Dia dah balas komen kau ke? Tak ada pun. Buat betul. Dia pun tak balas aku tau. Apalah dia ni? Aku tak faham lah. Puji tak jalan, kutuk pun tak jalan. Dia ni manusia ke apa? Tante robot kot. Kan? Macam Faiz kan? Tajul. Kau tengok, plan kita pun jadi. Kau tengok, don't komen gambar kau dengan mak kau semalam. Agak dah. Ni, aku apa-apa pun nak cakap terima kasih dekat kau. Sebab kalau bukan sebab idea kau tu, aku tak tahulah sebulan lagi kot mesti aku murung lagi. Kata kawan, tak masalah lah. Tapi sekarang ni kau kena tengok betul-betul senarai kawan-kawan kau tu. Sebab bukan semua kawan-kawan kau tu sayang kat kau. Dan dalam tu ada juga kawan makan kawan. Babe, aku ada idea. Apa kata kita buka haters page untuk doktor cinta ni, barulah dia tahu. Haters page? Sebab aku tak rasa kita dua je bengang dengan dia tau. Aku rasa ramai lagi orang yang bengang dengan dia, yang marah dengan dia sebab nasihat dia yang tak boleh pakai tu. Jadi, kita kumpul semua orang-orang ni, lepas tu kita buka satu haters page. Faham tak? Macam diorang buat untuk artis kan. Kalau diorang tak suka artis, diorang kutuk kau-kau punya berjemaah pula tu. Kita buat macam tu. Tapi ni khas untuk doktor cinta sahaja. Set. Makan kau. Sekejap lah. Kau ni kenapa tutup ni? Dia dekat mana? Dia siapa tu? Cik Irfan? Yelah, siapa lagi? Ni, kalau dia nak apa-apa, kau pergi kat dia. Aku malas nak tengok muka dia hari ni. Aku rasa hari ini doa kau tu termakbul sebab Cik Irfan tak ada dia pergi khusus. Kau dah lupa Alhamdulillah, ya Allah. Nasib baik aku tak ambil MC hari ni tau. Tak, pasal apa kau pula nak kena ambil MC? Sepatutnya aku yang kena ambil MC tau. Kau tahu tak, semalam aku punya darah ni dah hampir-hampir nak membasik kepala. Kau tahu tak? Asal? Semalam ada 2 orang minat sengit ni bermati-matian nak berperang tau dengan doktor cinta tau. Aku tak faham lah diorang ni. Kau tahu tak berapa lama aku perang cyber dengan diorang tu? Daripada pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Kau tahu tak? Nasib baiklah semalam aku ni tak kerja. Nasib baik aku tidak. Tak pasal-pasal aku kena ambil MC. Kenapa? Siapa diorang dua tu? Aku tak kenal lah. Tapi seingat aku nama diorang tu satu Atina, satu lagi Gina. Aku tak faham lah dia tu kenapalah beria sangat. Memang nak menjatuhkan reputasinya doktor cinta tu. Padahal doktor cinta tu kan, dia dah bantu, dah macam-macam orang dah dia bantu. Inilah orang ni. Bila tengok orang dah berjaya sikit, semua dengki. Habis tu? Apa jadi?
Aku geram. Aku terus bagi amaran dekat diorang. Kalau diorang tak berhenti juga cerita pasal Doktor Cinta tu, aku akan viralkan kisah hidup diorang tu. Terus diorang diam. Tak cakap apa. Takutlah tu. Oh. Kau lah Christy Brinkley kan? Mana kau tahu? Yalah ni apa, aku terbaca juga dekat ni kan, dekat ruang komen ada diorang berperang kan dekat page ni Doktor Cinta kan. Habis tu aku tak geram ke baca komen Mina sengit tu? Taklah, buat apa aku nak geram? Aku tak kenal pun diorang. Lagipun yelah, aku tak nak masuk campur lah, setakat baca cukup lah kan. Ni aku tak faham lah Inka. Yang kau tu bersungguh-sungguh kan jadi cyber trooper, jadi penyokong peminat tegar nombor 1 Doktor Cinta ni. Kau kenal dia ke? Aku tak adalah kenal. Tapi Doktor Cinta ko? Siapa yang tak kenal? Maksud aku kenal dia secara peribadi ke? Aku pernah Google juga tau. Aku pernah cuba Google dia, tapi tak ada satu pun gambar keluar pasal dia. Entah-entah boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Kau rasa? Aku rasa dia ni seorang lelaki. Dia mesti seorang lelaki yang handsome, tinggi, bergaya, segak dan sangat sensitif tentang jiwa wanita. Kau pernah jumpa dia ke? Semua tu ada kat dalam bayangan aku ni, Ce. Alah, siapa je yang pernah jumpa Doktor Cinta? Kan? Aku rasa kan tak ada siapa pun yang tahu Doktor Cinta sebenarnya. Entah-entah budak tingkatan 2 je. Mustahil. Tak adanya lah kalau betul diorang ni budak. Tak adanya jawapan diorang tu. Jawapan diorang tu sangat hebat. Cemerlang, gemilang dan terbilang. Kalau diorang tu budak tingkatan 2, tak adanya lah dapat menyelesaikan segala masalah yang kronik tentang percintaan semua ni. Tapi tak mustahil kan? Kau ni kenapa? Ke kau ni sebenarnya dah terpengaruh dengan 2 Mina sengit tu? Taklah. Dah lah, aku banyak kerja lah. Jangan ganggu aku. Ni sayang, kenapa? Saya busy ni. Alah, takkan sibuk sangat sampai nak cakap dengan kita pun tak boleh? Awak nak apa? Saya betul-betul busy ni. Saya nak kena hantar kertas kerja ni sebelum meeting. Bawa saya nak. Yelah sayang, saya faham. Saya takkan kacau awak. Tapi cuma selepas awak cakap I love you, selepas tu saya tak kacau lagi. Jangan nak mengada boleh tak? Saya tengah busy, saya busy lah. Yelah sayang, tapi kalau awak tak cakap I love you dengan saya, memang satu hari ni saya tak ada mood nanti. Jangan mengada Dah, tak payah kacau saya, bye. Sekarang aku dah faham dah. Aku dah tahu dah sekarang ni siapa musuh dalam selimut. Maksud kau? Aku dah buat keputusan. Aku akan putuskan dengan Aileen. Tahniah Tajul, tahniah. Sekarang aku nampak kau menggunakan otak kau dengan cemerlang. Dengan cemerlang. Syabas, syabas. Kau faham gila. Ini macam. Sekarang kau guna otak kau kan? Kurang ajar betul lah diorang ni. Aku ingatkan diorang ni nak belah tu belah je lah. Ini siap buat lagi group haters dekat Facebook. Apa dia? Tak dengar? Tak ni. Aku rasa ini mesti si Mina sengit yang 2 ekor tu. Aku tak tahulah kenapa diorang ni. Kau tahu tak sekarang ni dekat dalam grup tu dah ada 300 members. Kau tahu tak? 300 ramai tu.
kejap ni. Aku dah dapat dah ni. Dia orang bagi aku gambar yang 2 orang tu. Ni. Sekejap. Aku lupa. Aku nak keluar. Aku lapar. Bye. Sekejap ni. Tengok ni. Ni gambar-gambar nak download dah ni.